Untuk korang ni, untuk korang ni kita ada bawa satu model RAM Magic 11 Pro. Apa yang dapat dalam kotak dia standard, dapat 2 pin charger. Charger 2 pin. Itu dapat sekali dengan apa? Kabel lah. Standard kabel. Dan ni rekaan dia, rekaan depan dia lah. Nampak dia pakai liquid cooler lah. Dan still ada liquid cooler ni. Dia rekaan dia. Dan ni nampak dia still pakai rekaan yang sama lah. Dan dia ada game mode. Dan ni di depan dia. So aku tunjuk korang dia punya ni game mode dia lah. Kita on. Nampak ventilation dia. Nampak ventilation dia. Ini bukan animation apa. Ini memang liquid dalam dia. Kalau kau tengok mesti yang satu ni dia berbeza. Dia ada campur. Dia bukan sama lah. Lepas tu kita tengok setting dia. Kita tengok model ni. Kita tengok gambar. So ni dapat RAM Magic 11 Pro. Dia pakai G6 Snapdragon 8 Elite Gen 5. So ini yang paling latest lah. G6 paling latest, paling power sekali lah. Battery capacity dia 7500. Dari pun ada fast charging jugalah. Macam fast charging kita tengok balik kat sini. Fast charging aku tak kau dapat tak fast charging dia. So biasa memang laju lah. So macam sekarang kita ada buka pre-order. So mana korang yang berminat yang nak pakai model RAM Magic 11 Pro ni, boleh DM aku terus lah. Ini kita buka mana yang pre-order saja. Kalau korang ada pre-order, korang dah tak deposit, baru kita akan orderkan lah. Ini design macam ni harus untuk 512 GB sahaja.